Jadi kita i'tikad bahawa semua perkara itu tak akan berlaku jika Allah tidak melakukan. Kan? Arti kita maklum dalam akidah. Perkara tidak akan jadi kalau Allah tidak menjadikan. Itu akidah kita kan? Dan juga perkara itu tidak berlaku jika Allah tidak melakukan. Maka melaku, menjadi, mengada, itu dipanggilkan dalam istilah usuluddin panggil ta'alluq qudrat. Nah, kita i'tikadnya semua perkara tak akan berlaku ataupun tak akan jadi, tak boleh ada sekira kalau Allah tidak melakukan. Tak boleh berlaku sendiri. Kalau Allah tidak menjadikan, tak boleh jadi sendiri. Kalau Allah tidak mengadakan, tak boleh ada sendiri. Maka kita ambil perkataan menjadi atau mengada atau melaku, tiga sebut tadi, ialah ibarat daripada kata ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis dalam istilah ilmu usul panggil.